Pernah tak korang tengah sedih tapi korang selalu cakap, aku ni ada depression lah kan? So betul ke itu adalah depression ataupun korang tengah sedih je? Sebab perkataan depressed ni saya nampak senang sangat orang selalu sebut. So dalam video ni saya nak borak sikit dengan korang macam mana kita nak membezakan di antara dua benda ni supaya korang tak adalah nak terus self-diagnose. Okay? So yang pertama, sedih ni selalunya ada punca. Contohnya macam apa, gaduh dengan partner ke ataupun kucing mati ke kan. Benda tu sakit, yes memang sakit. Benda tu pedih, yes memang pedih. Tapi kalau ada member ajak keluar pergi makan ke ataupun pergi tengok movie ke, korang masih lagi boleh keluar pergi makan, boleh gelak sama-sama. Maksudnya korang masih boleh rasa enjoy, walaupun hati tu maybe rasa sedih sikit lah. Yang kedua, depression tu kosong. Kalau depression ni dia lain sikit. Dia bukan sekadar rasa sedih, tapi dia rasa macam kosong, mati rasa. Korang dah tak rasa apa-apa. Contohnya macam benda yang dulu korang enjoy buat, main game, bersukan, sekarang korang dah tak enjoy. Rasa macam korang duduk dalam satu lubang hitam yang tak ada jalan keluar. So itu yang kedua. Dan yang ketiga, lagi satu cara nak tahu adalah tengok rutin harian korang. Kalau sedih, korang mungkin nangis sekejap. Lepas tu korang bangun, pergi mandi kan, pergi kerja macam biasa. Tapi kalau depression ni, nak bangun daripada katil pun rasa berat, mandi pun tak, makan tak selera, tak keluar bilik langsung. Dan benda ni pula, dia bukan jadi dalam sehari dua, tapi dah berlarutan sampai 2 minggu ataupun lebih. Jadi kenapa saya nak korang tahu beza antara dua ni? Sebab cara nak handle dia adalah tak sama, berbeza. Kalau korang cuma sedih, korang perlukan masa, perlukan kawan untuk dengar luahan ataupun perlukan maybe hobi baru ke kan. Tapi kalaulah depression, korang perlukan bantuan profesional. Korang perlukan orang macam kaunselor ataupun doktor untuk bantu korang. So janganlah rasa malu kalau korang rasa macam ada simptom-simptom yang saya sebut tu. Mengaku yang kita ni tak okey adalah langkah pertama untuk kita jadi okey balik. Ingat kata-kata tu. Sebab kita bukan robot, kita ni manusia. Manusia dia ada perasaan. So, korang rasa macam mana hari ni? Cuba komen kat bawah korang rasa sedih ke ataupun korang rasa depressed.